Bismillahirrahmanirrahim. Bila tuan-tuan dan puan-puan, waktu sekarang menunjukkan tepat jam 12.17 tengah hari, iaitu debaran pengantin kian terasa menandakan sebentar saja lagi kita akan sama-sama menyaksikan langkah masuk pasangan raja sehari kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mohon perhatian seketika bagi melancarkan istiadat perarakan masuk pengantin. Kami mohon jasa baik semua tetamu yang berada di laluan utama agar dapat memberi sedikit ruang dan mengosongkan laluan tersebut. Kepada para juru gambar dan juga juru video, dipersilakan mengambil posisi yang telah ditetapkan agar perjalanan majlis dapat berlangsung dengan lancar tanpa menghalang pandangan para tetamu. Jadi kerjasama dan perhatian daripada semua amatlah kami hargai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, burung merpati terbang tinggi hinggap sebentar di pohon jati. Laluan utama mohon dikosongi agar perarakan berjalan rapi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menikmati jodoh hidangan, teruskan sahaja santapan anda, dimulakan dengan kalimah bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan. Tidak lama lagi kita akan menyambut keberangkatan masuk Raja Sehari, pasangan mempelai yang diraikan pada hari yang penuh bersejarah ini. Justru itu, sekali lagi kami mohon kerjasama semua, iaitu tetamu-tetamu, untuk memastikan laluan utama benar-benar kosong. Jadi sambil kita bersama-sama berdiri, jika berkesempatan sebagai tanda penghormatan menyambut ketibaan pasangan mempelai kita, insya-Allah. Jadi terima kasih atas kerjasama semua. Bersiap sedia, perarakan pengantin akan bermula sebentar saja lagi, insya-Allah. Orang ke laut menjala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Majlis mengumumkan perarakan masuk pihak rombongan pengantin perempuan yang diketuai oleh Ayahanda Bonda Cik Bidi bin Jamal serta isteri Puan Maimunah binti Jamaluddin bersama pihak rombongannya menuju ke singgahsana cinta. Dipersilakan. Para hadirin yang dihormati, anak Cina memasangkah luka dipasang di Tanjung Selasih. Pasangan pengantin segak melangkah mara menuju mahligai kasih. Seterusnya majlis mengumumkan perarakan masuk Raja Sehari kita, Syafiq dan Farhana, menuju ke pintu utama diiringi paluan kompang. Ayo sama-sama kita saksikan. Baiklah hadirin yang dihormati, indah rembulan tidak terbanding, cahaya indah berhias mega. Semua nantikan detiknya bersanding saat gemilang pasangan bercinta. Detik yang dinantikan sekian lama, saat yang ditunggu sebilang waktu. Segala penantian kini bernokta. Hadirin yang dimuliakan, ketibaan pengantin disambut dengan alunan selawat taslim agar majlis lebih dirahmati dan diberkati. Ayo sama-sama kita dengarkan. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menyatukan dua hati dalam takdir yang paling tenang. Hadirin yang dimuliakan, tatkala hari memeluk restu langit, tatkala bumi tersenyum menyambut dua hati, kini tibalah detik bersejarah dalam kamus cinta dua insan. Dengan langkah yang disulam harapan, dengan doa yang mengiringi perjalanan. Langit cerah tiada berawan, burung berterbangan menyanyi riang. Dua hati kini bersatu aman, melangkah megah ke mahligai gemilang. Hadirin yang dimuliakan, alihkan perhatianmu kini ke ruangan pintu masuk utama bersama iringan doa dan kasih yang mengalir. Dengan penuh rasa kasih dan hormat, majlis mempersilakan sang raja dan permaisuri yang diraikan pada hari yang penuh bermakna ini, pasangan bahagia di antara Syafiq dan Farhana, melangkah masuk ke gerbang singgahsana cinta. Dipersilakan. Karena Baik, seterusnya dipersilakan Raja Sehari kita Syafiq dan Farhana untuk duduk di kerusi pelaminan Raja Sehari. Baiklah hadirin yang dihormati, sirih adat sirih dijunjung, sirih tanya idaman dara. Mohon berkat bawah lembayung, awal bismillah pembuka bicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam pesona cinta. Pembuka kata saya sembahkan yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, yang alim dengan ilmunya, yang dihormati tetamu semua, yang diraikan pasangan bercinta. Bolehlah adat sentiasa dipegang, susur budaya orang Melayu. Terima kasih hadir dan datang kepada tetamu kami mengalu. Hadirin yang dihormati, selamat datang ke majlis raikan cinta Syafiq dan Farhana. Yang saya hormati selaku pihak ayah dan bunda pengantin lelaki, iaitu Encik Jamhur bin Bahar serta isteri Puan Warnel binti Mudahar. Yang saya hormati lagi kasihi ayah dan bunda pihak rombongan kepada pengantin perempuan, iaitu Encik Bidi bin Jamal serta isteri Puan Maimunah binti Jamaluddin bersama pihak ahli keluarga pengantin perempuan yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah. Burung jelatik si burung undan bersarang rendah sarang tempua, samalah cantik, samalah padan bagaikan pinang dibelah dua. Seterusnya tuan-tuan dan puan, pinjamkan seketika mata-mata anda. Ayuh kita tatap erat di atas pelaminan Raja Sehari. Itu dia yang segak lagi bergaya, pastinya pengantin lelaki kita, iaitu saudara Muhammad Syafiq bersama isteri tercinta yang cantik, ayu lagi menawan, tidak bukan saudari Nurul Farhana. Baiklah, alhamdulillah sekali lagi saya mewakili pihak keluarga ayahanda bonda pengantin mengucapkan selamat datang kepada semua yang sudi meluangkan masa-masa emas anda bagi sama-sama kita memeriahkan majlis ikatan cinta, tambatan janji, izin berwali, ijab bersaksi di antara dua hati dua jiwa pasangan pengantin yang kita raikan pada hari ini, yang telah pun dinobatkan tahtanya di atas pelaminan Raja Sehari, pasangan bahagia di antara Syafiq dan Farhana. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi, doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pinjamkan seketika tangan-tangan anda untuk mendadah tangan mengaminkan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was samiul alim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Tuhan yang Maha Sempurna, Engkau rahmatilah majlis ini, semoga ianya berjalan dengan sempurna seperti mana yang telah Engkau kehendaki, dan berkatilah majlis yang diadakan ini dengan keberkatan dari permulaan hingga ke akhirnya. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izin-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya atas rahmat dan kekuasaan-Mu Engkau telah pertemukan insan-insan bahagia ini, di antara Muhammad Syafiq bin Jamhur dengan pasangannya Nurul Farhana binti Bidi, dengan ikatan yang suci, ikatan perkahwinan mengikut sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati mereka dengan ikatan mawaddah dan rahmah. Kurniakanlah kebahagiaan yang berkekalan kepada mereka hingga ke syurga-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah rumah tangga pasangan mempelai hari ini seerat-eratnya, seperti Engkau eratkan di antara air dengan tanah, serta berikanlah hubungan mereka ini seindah-indahnya, seperti rumah tangga Adam dan Hawa, setabah Ibrahim dan Hajar, sesetia Sulaiman dan Balqis, dan sesuci cinta Nabi Muhammad bersama para isterinya. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, murahkanlah rezeki mereka, panjangkanlah umur mereka, dekatkanlah mereka kepada kebaikan, jauhkan mereka daripada keburukan, dan kurniakanlah mereka kesenangan duniawi dan ukhrawi. Anugerahkanlah mereka zuriat anak-anak yang soleh dan solehah, yang beriman, berakhlak mulia, pandai lagi bijaksana, yang menjadi penyejuk mata serta pengubat hati kedua ibu bapanya. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani, limpahkanlah rahmat dan keampunan-Mu kepada pasangan pengantin. Kurniakanlah keduanya ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi setiap dugaan dan cubaan hidup berumah tangga, lebih-lebih lagi di akhir zaman yang penuh pancaroba ini. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram,
Sesungguhnya engkau mengetahui bahawa hati-hati ini berhimpun kerana kecintaan kepadamu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, maka pereratkanlah ikatan suci ini hingga ke syurgawi hendaknya. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang maha sempurna, engkau limpahkanlah pasangan pengantin ini dan semua yang berada di majlis pada hari ini sentiasa dalam keadaan tawaduk dan sentiasa menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepadamu. Satukanlah pasangan pengantin ini dalam inayah dan barakahmu, semoga menjadi nur ibadah yang mendambakan rahmatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dihormati, mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi akan memberkati merahmati majlis kita dan Allah mempermudahkan urusan pasangan pengantin baru kita, tidak lain tidak bukan pasangan bahagia di antara Syafiq dan Farhana. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk meneruskan acara yang seterusnya, yakni sesi salam restu ayahanda bonda dan keluarga bersama pengantin yang kita raikan pada hari ini. Dengan ini saya mulakan dan ingin menjemput ayahanda bonda kepada pengantin lelaki terlebih dahulu. Dengan segala hormatnya saya menjemput Encik Jamhur dan isteri Puan Warnel untuk menyantuni raja sehari kita di pelaminan. Majlis dengan berhormatnya menjemput dan mempersilakan. Baiklah hadirin yang dihormati, sambil-sambil kita menantikan ayahanda bonda pengantin lelaki, saya persilakan keluarga rombongan pengantin perempuan untuk memenuhkan kerusi meja utama yang berada di hadapan meja santapan diraja untuk sama-sama kita makan beradab bersama pengantin sebentar saja lagi. Sekali lagi majlis dengan penuh hormat dan kasih menjemput ayahanda bonda pengantin lelaki Encik Jamhur dan isteri Puan Warnel untuk kepelaminan bagi sesi menyantuni sesi salam restu bersama pasangan pengantin kita. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Itu dia kalau kita lihat ayahanda dipimpin rapi oleh anak anda tercinta untuk mendapatkan menyantuni raja sehari kita. Dipersilakan. Untuk makluman semua, inilah ayahanda kepada Syafiq dan saya dimaklumkan bahawa Syafiq merupakan anak anda bongsu daripada 4 cahaya mata. Itu dia kita saksikan pengantin kita sedang mendapatkan restu daripada ayahanda tercinta. Kita jemput pula ibundanya, dipersilakan Puan Warnel. Kita dudukkan seketika ayahanda di sebelah pengantin untuk kita terus adakan sesi bergambar sebentar lagi. Lepas itu kita rakamkan kenangan-kenangan indah ayahanda bonda pengantin lelaki bersama pengantin kita. Maklumlah kalau kita lihat alang-alang ayahanda dah berada di pelaminan, kita terus merakamkan sekeping 2 gambar bersama raja sehari. Begitu dia majlis, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ayahanda bonda pengantin lelaki. Kita bawa seketika ayahanda bonda untuk turun bagi kembali untuk bangun pula untuk sesi bergambar bersama raja sehari. Terima kasih diucapkan kepada Encik Jamhur dan isteri Puan Warnel di atas kesudian menyantuni pengantin anak anda bongsunya di pelaminan raja sehari. Bila hadirin yang dihormati, seterusnya kita jemput pengantin untuk duduk kembali. Dipersilakan ayahanda bonda kepada Farhana pula. Dipersilakan Encik Bidi dan isteri Puan Maimunah untuk menyantuni pengantin di pelaminan raja sehari. Dipersilakan. Begitu dia kita masih lagi menantikan ayahanda bonda pengantin perempuan. Maklumlah hari ini merupakan 2 majlis dalam satu jemputan. Pastinya ayahanda bonda kedua-dua keluarga sedang sibuk pada ketika ini, sedang menyantuni tetamu-tetamu yang pastinya semakin meriah, semakin ramai untuk sama-sama menyaksikan pasangan bahagia di antara Syafiq dan Farhana. Okey, sekali lagi kita persilakan ayahanda bonda kepada Farhana, Encik Bidi dan Puan Maimunah untuk kepelaminan bagi menyantuni raja sehari. Dipersilakan. Dan saya dimaklumkan bahawa Farhana merupakan anak dia keempat daripada 6 cahaya mata. Kita persilakan. Ayahanda bondanya katanya nak menepun tawar, tapi hari ini kita hanya ada salam restu bersama raja sehari. Inilah dia tangan-tangan keramat yang membesarkan Farhana
sehingga sah menjadi seorang isteri. Pada hari ini pastinya pelukan ini pelukan sayang, pelukan yang menggambarkan betapa hebatnya wali keramat kepada Farhana, iaitu Encik Bidi, yang telah menjaga sebaik-baik anak dia tercinta sehingga sah diserahkan di bawah naungan baru pada hari ini. Pada hari Jumaat yang lalu, suatu pernikahan yang berlangsung di Kausar Event Space. Itu dia pelukan kasih ayahanda bersama menantu barunya. Dan saya persilakan Encik Puan Maimunah untuk menyantuni pengantin di pelaminan. Seterusnya kita rakamkan gambar-gambar indah seketika ayah dan bonda kepada pengantin perempuan bersama mempelai Raja Sehari. Okey, tidak comel je ayah Farhana berfreestyle di situ. Okey, terima kasih kepada Encik Bidi dan Puan Maimunah di atas kesudian menyantuni anak dia tercinta dan menantu ataupun pasangan pengantin kita. Bila hadirin yang dihormati, seterusnya saya buka kepada adik-beradik Farhana, abang-abang, kakak-kakak yang ada pasangan bersama pasangannya untuk sesi salam restu bersama pengantin. Saya menjemput dan mempersilakan, dan kita persilakan Syafiq dan Farhana untuk kembali duduk di kerusi pelaminan Raja Sehari. Saya buka juga kepada adik-beradik pengantin lelaki, adik-beradik kepada Syafiq yang ada pasangan bersama pasangannya untuk menyantuni pengantin seketika di atas pelaminan Raja Sehari, bagi kita mengabadikan momen-momen kenangan-kenangan indah. Saya buka juga kepada ibu bapa saudara kepada pengantin kita yang berhasrat untuk meraihkan pasangan pengantin di pelaminan. Dipersilakan. Ini dia abangah kepada Farhana yang mana berbaju biru ni merupakan pihak keluarga. Kita rakamkan seketika gambar-gambar indah bersama pengantin. Sekali lagi pengantin dipersilakan untuk duduk. Itu dia warning daripada abangah supaya menjaga adindanya sebaiknya, seperti mana abang-abang dan kakak-kakak menjaga Farhana sebaik-baiknya. Terima kasih ucapkan kepada abangah dan Kak Ngah. Saya buka kepada pasangan-pasangan lain, adik-beradik pengantin lelaki, adik-beradik pengantin perempuan ataupun ibu-ibu, bapa-bapa saudara kepada Syafiq dan Farhana untuk merakamkan kenangan-kenangan indah untuk sesi salam restu di pelaminan. Masih lagi dibuka untuk sesi menyantuni pengantin. Dipersilakan. Kita persilakan Adinda Farhana yang nombor 5 untuk bersama kakak tercinta untuk menyantuni kakaknya di pelaminan. Begitu kita masih lagi buka kepada ahli keluarga yang lain. Ini dia ibu bapa saudara ataupun adik-beradik kepada Syafiq pada ketika ini sedang mengambil giliran untuk menyantuni pengantin di pelaminan Raja Sehari. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika ini kita hanya membuka untuk sesi salam restu. Untuk makluman semua, sesi bergambar rasmi akan berlangsung setelah pengantin selesai makan beradab dan potong kek tiramisu tower yang bakal kita saksikan sebentar saja lagi. Bila hadirin yang dihormati, itu dia selesai sesi salam restu keluarga bersama pengantin. Alhamdulillah, itu dia diam tak diam, jam menunjukkan 12.56 tengah hari. Izinkan saya untuk meneruskan acara yang seterusnya. Dengan ini saya menjemput pasangan pengantin kita. Kita persilakan Syafiq untuk bangun dan memimpin rapi tangan isteri tercinta Farhana untuk menuju ke meja utama bagi sesi santapan diraja, makan beradab, makan bersuap Raja Sehari kita. Majlis mempersilakan. Kita jemput juga wakil keluarga lelaki, wakil keluarga perempuan untuk memenuhkan kerusi dua meja utama yang telah pun disediakan di hadapan meja makan beradab. Dipersilakan.